Kampung kita kena apa ni? Kena kerak-kerak orang dah mangga. Seorang wanita meluahkan rasa sedih selepas mesin sabun miliknya dipecahkan oleh individu tidak bertanggungjawab dalam satu kejadian di Taman Sri Intan, Besut, Terengganu. Menurut wanita berkenaan, kejadian itu disedari pada waktu malam ketika beliau datang untuk memeriksa mesin sabun yang diusahakan bagi kegunaan penduduk sekitar. Difahamkan, kunci mangga pada mesin tersebut telah dipotong menggunakan pemotong besi sebelum tabung duit di dalamnya dilarikan. Tindakan tidak bermoral itu menyebabkan kerugian kepada wanita berkenaan yang bergantung kepada hasil jualan mesin sabun tersebut sebagai sumber pendapatan sampingan. Beliau turut menasihati pemilik mesin sabun lain supaya lebih berhati-hati dan mengambil langkah keselamatan tambahan bagi mengelak kejadian serupa berulang. Dalam masa sama, orang ramai digalakkan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan harta benda komuniti sentiasa terpelihara. Nak kau awak tak ada rezeki sekmo, sabung kita kena apa ni? Kena kerak-kerak orang dah mangga. Dekat Taman Sri Intan, dekat dengan Petron Kuala Besut deh. Tak ada apa-apa sekmo kena kerak dah. Cuba buka biar. Kita buka dulu. Terpaksalah berburu mangga lain. Kita punya tabung tak ada dah. Dia ambil dah semu. Letak dah. Yang tolonglah berhati-hati deh. Sebab lo ni orang sesak tak mesti nak kerja mana. KJL mencuri dah semu. Ni KJL dia ni. Mari kerak gani orang. Lepas tu curi. Sekmu kena ingat molek deh. Hari ni lepas. Esok lusa tak tahu lepas ke tak. Deh. Tak apalah. Nantilah ada rezeki pula hak lain.